Sini. Okey, Bang duduk Bang. Duduk. Duduk. Abang kalau duduk kat luar memang tak boleh bang. Bahaya. Sekarang abang kena duduk kat sini tak bahaya. Okey. Abang kena pilih salah satu menu ni. Tapi kami ada menu yang paling murah dekat sini. Serendah RM7. Cheesy wedges. Tapi tengok badan abang ni kan, memang tak boleh cheesy wedges. Tak cukup. Jadi saya saja abang ambil chicken tenders habanero set. Okey, RM20 je bang. Lepas tu abang boleh makan seorang. Abang ada anak bini? Mesti ada. Mesti ada kan. Jangan cakap tak ada. Okey, anak bini abang mesti tak cukup ni. Okey. So saya cadang abang ambil 3 set. Okey. 3 set kali 20 baru RM60. Ni. Rasa dia bang kita celup dengan sos. Mana tak you tengok bang. Okey. So sekarang ni saya bawa abang, saya siapkan chicken tenders habanero 3 set. Okey, tak cakap apa-apa. Diam. Abang tunggu sini. Okey bang. Siap. Abang punya habanero spicy honey. Sekejap bang. Ni macam ni dia punya chicken tenders ni. Ada, nampak bang? Abang nampak tak? Okey. Ada sos. Kita celup dalam sos tu, ayam tu. Lepas tu abang celup pula dengan garlic sauce. Makan. Lepas tu abang makan lah. Okey, berbalik tak bang? Okey? Okey, so abang nak bayar pakai QR ke cash? Saya tahu. Tengok keadaan abang ni kan. Saya tahu abang memang tak ada cash. Okey? So, saya ada QR. Jom. Jom ikut saya tu. Saya terpegang. Sorry. Okey bang. Ni QR kita. Okey. Lambatlah bang. Saya tolong kan. Okey. Dah. Okey. RM60 ya bang untuk 3 set. Murah tak bang?